Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Arifin bin Nur Hassan, KIDL 2402040002. InsyaAllah hari ini akan memulakan pembentangan tajuk persamaan atau perbezaan dari struktur pentadbiran, kurikulum khas negeri dan program inovasi. Pensyarah kami adalah Puan Hayatul Akmal binti Yusuf Akmal. Baiklah, saya bersama 3 orang rakan saya, iaitu yang kedua Nur Zahidah Zafira binti Sadun dan juga Nur Syuhada binti Muhammad Zaid. Pengenalan, pengajian pondok merupakan salah satu institusi pengajian yang berteraskan Islam yang berkembang pesat dalam Melayu, khususnya di Malaysia. Sistem pondok tidak menggunakan sukatan pelajaran, yang tetap sebaliknya menggunakan kitab-kitab tertentu mengikut mata pelajaran yang diajar. Kedemikian pendidikan Islam yang berakar umbil sejak dari sejarah Johor ini diteruskan dengan langkah-langkah yang lebih pantas dan lebih tersusun serta alternatif yang lebih pelbagai pada masa kini. Usaha memajukan pendidikan Islam ini terbukti mampu memberikan kesepaduan ilmu kepada masyarakat Islam Johor sejak dibangunkan sehingga kini. Definisi pendidikan Islam menurut yang pertama dari Abdullah Nasirul Wan, pendidikan Islam adalah pendidikan anak-anak. Pendidikan Islam menurut beliau adalah berusaha membentuk anak-anak didik agar menjadi manusia yang soleh dalam kehidupan ini. Yang kedua dari Hasan Al-Sharqawi, menyifatkan kefahaman terhadap ajaran Islam yang membawa kepada seseorang manusia menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela dan mendekatkan diri dengan sifat-sifat terpuji. Menurut yang ketiga, Fatih Yakan mengatakan bahawa pendidikan Islam ialah proses membina individu dan masyarakat berdasarkan faksi Islam, sama ada dalam aspek pegangan, pemikiran maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaidah Zafira binti Sadun, KIDL 2402040009. Keistimewaannya ialah penubuhan sekolah agama integrasi yang menggabungkan kurikulum kebangsaan dan kurikulum agama. Sekolah-sekolah seperti sekolah menengah agama dan sekolah agama menengah tinggi menyediakan pendidikan berkualiti dengan menawarkan subjek akademik dan agama secara seimbang. Tujuannya ialah memperkasakan institusi tahfiz melalui penubuhan Mahat Tahfiz Selangor, MTS dan pengiktirafan pusat-pusat tahfiz swasta. Antara keistimewaan pendidikan Islam di Selangor ialah sokongan penuh kerajaan negeri dalam menyediakan infrastruktur pendidikan agama dan kondusif dan selesa. Yang kedua ialah Selangor terkenal dengan pelaksanaan program JCOF yang sangat berkesan. Yang ketiga ialah melalui kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS, guru-guru diberikan latihan dan bengkel secara berkala untuk meningkatkan kemahiran dalam penyampaian ilmu agama. Yang keempat ialah banyak sekolah agama telah dinaik taraf dengan kemudahan makmal komputer, perpustakaan yang lengkap dan dewan serbaguna bagi melaksanakan aktiviti ko-kurikulum. Yang kelima ialah program tahfiz profesional turut diperkenalkan bagi melahirkan hufaz yang mempunyai kemahiran teknikal dan profesional dalam pelbagai bidang. Hal ini membuktikan bahawa pendidikan Islam di Selangor tidak hanya tertempu pada hafazan semata-mata tetapi juga mengambil kira aspek pembangunan kerjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Muhammad Zaid. Nombor metrik KIDL 2311040007. Saya akan membentangkan bagi slide seterusnya, iaitu kita pergi kepada peperiksaan bersijil yang dijalankan di Sekolah Rendah Agama. Terdapat 2 peperiksaan utama yang dikendalikan untuk murid tahap 2. Yang pertama ialah ujian penilaian kelas kafah iaitu UPKK.
Peperiksaan ini dilaksanakan untuk murid tahun 5 dan merangkumi 9 subjek keseluruhan. Tujuan utama UPKK adalah untuk menilai kefahaman, penghayatan dan amalan murid terhadap ilmu Islam yang telah dipelajari di kelas KAFA sejak tahun 1 hingga tahun 5. Manakala yang kedua ialah peperiksaan penilaian sekolah rendah agama iaitu PSRA. Peperiksaan ini pula dijalankan untuk murid tahun 6 dengan 6 subjek utama. PSRA juga berfungsi sebagai penilaian terakhir bagi menentukan tahap pencapaian murid di sekolah agama sebelum mereka masuk melangkah ke peringkat menengah iaitu SAM, SAMTI dan MITS. Kedua-dua peperiksaan ini amat penting kerana ia menjadi kayu ukur kepada penguasaan ilmu agama serta sebagai syarat kemasukan ke sekolah menengah agama di negeri masing-masing. Sebagai kesimpulan bagi pemandangan kami, perkembangan pendidikan Islam di negeri Selangor jelas menunjukkan komitmen kerajaan negeri dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu bersaing dalam dunia moden. Melalui pendekatan holistik dan integrasi antara pendidikan akademik dan agama, negeri Selangor telah berjaya melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam pembelajaran tetapi juga kukuh pegangan agamanya. Diharapkan juga usaha seperti ini akan terus diperkukuh dan diperluas ke seluruh negara supaya sistem pendidikan Islam di Malaysia terus berkembang menjadi satu sistem yang progresif, dinamik dan berkesan dalam membentuk generasi Muslim yang unggul. Sekian saja daripada saya, Nur Syuhada binti Muhammad Zaid. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.